रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है। गेट खोलो। अंदर देख रहे हो? बाहर देख रहे हो? इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर हैं। थॉरस अवेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड्स डालनी होगी। डिपार्टमेंट अब टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। सोडे की बोतल है, ताजा ताजा खुला है, थोड़ा तो शोर रहेगा। 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है। जब तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, इस शोर की आदत डाल दीजिए। हर वक्त हंसी मजाक करती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी से डरने लगता है। हमें तुम जानते हो ना किसके ऊपर हाथ डालने जा रहे हो? अगर कुछ नहीं मिला तो सबसे पहले जो वो चीज तोड़ेगा वो होगा कानून। मैं किससे नहीं डरता, किसी का भी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत रखता हूँ। इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए। खाली हाथ जाओगे। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था, वरना जिसके घर सुबह सुबह पहुंचा हूं, कुछ ना कुछ निकाल कर ही लाया। आप सबको रूल समझा देता हूँ। आप किसी से फोन पे बात नहीं कर सकते। रेड के दौरान आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। क्योंकि छोटी मोटी रेड में तो मेरे सांप कमरने लगते हैं। खतरा उठाओगे और ऐसे ही हमेशा बीबी की जान निकालते रहोगे। इंडिया के ऑफिसर्स का नहीं, उनकी बीवियों का बहादुर होना जरूरी है। सब चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं सर। सर आपको शायद किसी ने गलत टिप दी है। अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे? कौन रोकेगा मुझे? राजा जी की फौज। कुछ नहीं निकल रहा है, खाली पसीना निकल रहा है। निकलेगा, पूरा 420 करोड़ रुपए निकलेगा। Hello guys, okay, Assalamualaikum. Okay, korang dah tengok kan cerita filem Raid yang diterbitkan pada 2018. Okay, filem ini mengesahkan seorang pegawai kerajaan yang ditugaskan untuk memerangi masalah dan isu rasuah di negara India. Okay, sejauh manakah cabarannya dalam menegakkan keadilan dan bagaimanakah cara dia menangkap ahli-ahli termasuklah ahli politik atau ahli perniagaan dalam penyeludupan wang haram. Okey, jika korang nak tahu yang lebih lanjut, okey, tengok sampai habis. Okey guys, kita berjumpa lagi. Baik, untuk kali ni saya akan ceritakanlah ataupun kongsi sedikit tentang watak utama yang ada di dalam cerita Raid ini. Baik, yang pertama iaitu Amai Patnaik yang merupakan seorang pegawai kerajaan dan kalau kita tengok pada pangkat ini, dia merupakan Timbalan Pesuruhjaya Cukai Pendapatan. Kalau ibaratkan dalam Malaysia ni ialah pegawai LHDN lah. Dan juga isteri beliau yang bernama Malini. Baik, Amai ni dia merupakan seorang pegawai yang sangat mementingkan tentang gejala-gejala rasuah, melawani rasuah, korupsi dan juga beliau ni kalau nak tahu telah pun berkhidmat selama 7 tahun di dalam jawatan beliau, akan tetapi selama tempoh 7 tahun tu beliau berpindah randah. Okey, kalau nak tahu kenapa berpindah randah, sebabkan beliau ni sering ditukar tempat kerja. Okey, kita tahulah kan pada masa kini kalau pemimpin ni, kalau dia nampak sedikit ada seorang pegawai yang agak more dengan ataupun melawan rasuah ni, dia agak kurang senang. Kerana apa? Kerana kalau tengok daripada cerita ini, pemimpin ataupun ahli politik ataupun yang merupakan ahli perniagaan iaitu Rameshwar Singh yang merupakan ahli perniagaan, beliau ni
merupakan ahli perniagaan yang korupsi lah senang cerita. Dan whole of the story ni ceritakan tentang bagaimana Amai ni melawan korupsi. Okey, baiklah. Apa yang anda tahu tentang salah laku yang ada dalam filem ni? Tak tahu? Okey. First, salah laku yang pertama yang dilakukan oleh Rameshwar Raja Singh ni, di mana dia telah disyaki menyembunyikan jumlah cukai yang sepatutnya dibayar kepada kerajaan. Dia telah memanipulasi dan menyalahgunakan kuasa dalam sistem percukaian ini. Amar Patnaik yang kita tahu, dia adalah seorang yang berani dan seorang pegawai cukai pendapatan. Dia berusaha untuk menyerbu rumah Rameshwar ini. Okey, seterusnya salah laku semasa penyiasatan yang dibuat oleh Amar Patnaik ni, diorang dihalang oleh si pelaku salah laku ni, geng-geng ni. Macam mana diorang buat? Diorang ugut, diorang beri gangguan dan diorang menyerang dengan serangan fizikal ke atas geng-geng Amar Patnaik ni. Itu nak menggambarkan bagaimana pelaku salah laku ni menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingan diri dan menghalang penguatkuasaan undang-undang itu sendiri. Tadi rakan kita dah kongsi mengenai salah laku. Baiklah, saya akan kongsikan mengenai isu integriti. Yang mana integriti ini adalah senjata utama dalam menentang korupsi. Yang mana telah dijelaskan dalam filem ini berkenaan dengan kejujuran dan juga keteguhan moral. Amar Patnaik, seorang pegawai cukai pendapatan yang sangat jujur dan tidak mudah digoda dengan wang ringgit maupun kuasa. Walaupun beliau telah disogok dengan wang, tanpa ragu-ragu beliau telah menolak tawaran tersebut dan tetap meneruskan siasatan yang dijalankan. Ini telah membuktikan bahawa beliau seorang pegawai yang berintegriti, tidak mudah tunduk kepada tekanan dan juga godaan rasuah. Isu yang kedua adalah mengenai beliau seorang yang berani dalam menerima ugutan maupun cabaran dalam melaksanakan tugas beliau ataupun tanggungjawab beliau dalam membuat siasatan tersebut. Beliau tidak gentar dengan ancaman terhadap dirinya maupun keluarga. Ini telah dijelaskan melalui filem yang mana isteri beliau telah mengalami kecederaan akibat diserang oleh sekumpulan bermotor dan juga serangan besar dan juga rusuhan besar-besaran telah berlaku di rumah Tauji. Namun beliau tidak teguh dan juga tidak bertahan sehingga siasatan dihabiskan. Ini telah membuktikan bahawa dalam kita hendak merealisasikan sifat integriti, ia memerlukan kepada keberanian untuk mempertahankan prinsip tersebut walaupun menghadapi risiko yang besar. Okey, kawan-kawan saya dah cakap lah tadi, macam-macam orang cakap. Pasal salah laku dah, pasal tingkah laku dah, pasal jalan penceritaan ni pun sangat menarik. Jadi cerita Red ni yang boleh saya simpulkan adalah watak utama dalam cerita ini. Kalau dekat negara Malaysia ni, kita sangat-sangat perlukan watak macam ni. Sebab apa? Watak utama ni, dia seorang pegawai kerajaan yang sangat mempunyai satu integriti yang sangatlah kuat. Jadi kalaulah semua negara ada watak utama macam ada Amar Patnaik ni, amanlah negara kita dah rasuah. Jadi kalaulah ada orang macam Patnaik tu kat dalam negara kita ni, mungkin kita boleh dapat indeks yang lagi lebih rendah. Jadi Amar Patnaik ini dia sangat-sangatlah bagus dan pengakhiran cerita ni pun kita pun semua suka. Iaitu Rameshwar Singh tu yang watak yang main villain dalam cerita ni dah end up pun dia kena tangkap dah. Dia dah tak boleh buat apa dah, walaupun dia nak cuba jumpa Menteri Kewangan lah, nak jumpa CM, Perdana Menteri lah, apalah kan, nak cuba rasuah ada orang lah supaya pegawai cukai ni supaya Amar Patnaik ni nak hentikan operasi. Tapi Amar Patnaik ni bukan cara-cara orang, dia pandai. Dia tahu macam mana nak counter semua tipu-tipu daya ahli politik ni. Jadi walaupun Rameshwar Singh ni dia pun dah fed up dah, dia kata tak apa, tengoklah apa rakyat aku buat dekat kau, Amar Patnaik.
Walaupun rakyat dia cuba nak bunuh Ahmad Patnaik ni kan, tapi Ahmad Patnaik ni bagus. Dia lindung staff-staff dia, pegawai-pegawai dia lepaskan dulu, barulah dia akan terima akibat. Tapi itulah pengakhiran dia berjaya. Misi dia berjaya. Dia dapat bongkarkan seluruh wang-wang ke emas-emas yang ada kat dalam rumah dia tu, semua dia boleh bongkarkan. Jadi Rameshwar Singh pun dia kata, apalah nasib aku jumpa Ahmad Patnaik ni. Jadi negara Malaysia ni perlukan orang yang seperti Ahmad Patnaik ni. Kalaulah negara kita ada orang macam itu, nampaknya betul lah rasuah dihina, maruah dapat dibina. Jadi itu saja daripada perkongsian daripada kami untuk filem Raid 2018. Jadi kita tunggu dan kita lihat apa lagi filem yang akan dikeluarkan oleh daripada India cerita-cerita pasal rasuah ni. Okay, bye-bye.